Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Faisal dari Institut Bahang. Waalaikumsalam. Terima kasih Faisal. Apa khabar hari ini? Sihat? Okey, teruskan. Hari ini saya nak interview doktor. Mengapa pendedahan kepada budaya dan kerjasama antarabangsa penting dalam membentuk generasi muda yang berdaya asing, berdaya saing di peringkat global? Okey, terima kasih Faisal. Sebenarnya pertukaran budaya ini penting kerana pertama kita boleh belajar bagaimana budaya luar yang ada kebaikan, manfaat yang boleh kita mempelajari untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, daripada pertukaran budaya ini kita boleh menjadi duta untuk menunjukkan kepada orang luar apa budaya baik yang kita ada. Jadi ini akan menyebabkan kita boleh saling tukar-menukar di kalangan masyarakat kita dengan orang luar. Contoh, hari ini kita ada program dengan negara Jepun. So di sana mereka ada beberapa budaya-budaya yang baik yang boleh kita pelajari, dan kita pula memaklumkan kepada mereka kita ada budaya-budaya kita yang tersendiri. Sama-sama belajar. Inilah yang ditekankan dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 supaya murid-murid macam Faisal boleh jadi warga global. Duduk di Malaysia tapi mahir tahu budaya silang di apa yang berlaku di luar. Boleh macam tu Faisal? Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Saya Faisal dari SMK Tok Bahang. Waalaikumsalam. Okay, hari ini saya nak interview Datuk. Apakah harapan Datuk terhadap pelajar SMK Tok Bahang selepas menyertai program pertukaran budaya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Faisal. Faizal. Alhamdulillah, soalan yang cukup bagus. Cuma saya melihat kepada program ini yang bermula sejak 2018. Sejak tu saya melihat program ini adalah yang cukup bagus oleh kerana memberi pendedahan mengenai kebudayaan di Jepun, dan juga kita boleh berkongsi kebudayaan aktiviti-aktiviti di Pulau Pinang, khususnya di Teluk Bahang dengan orang luar. Jadi program ni kita perlu teruskan. Tadi pun saya dah cakap dengan pegawai yang uruskan ni supaya jadikan dia program tahunan. Okay? Oleh kerana saya melihat pada impak positif pada anak-anak kita di Teluk Bahang yang banyak bergantung kepada pelancongan. Jadi bila kita ada pertukaran budaya dengan negara-negara lain, khususnya Jepun, anak-anak kita di Teluk Bahang boleh didedahkan dengan budaya-budaya Jepun dan boleh belajar. Saya tengok MC tadi pun pandai cakap bahasa Jepun. Betul. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi bila kita pergi ke alam pekerjaan selepas SPM, tourism, education tourism, macam-macam lagi. Jadi kita mudah mendapat pasaran dan mudah mencari makan, insya-Allah. Jadi saya amat menyokong supaya program ini diteruskan dan boleh melibatkan anak-anak kita dalam semua program pertukaran budaya, insya-Allah. Alright, terima kasih. Hello, Miss Cho. Hi. What was your first impression of SMK Teluk Bahang and the hospitality done by the school committee? Oh, bagus. Sangat bagus. Cikgu Salah make this event happen, and then students all welcome us, and cikgu all bye-bye, student bye-bye. Bagus. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. I can't stop